Baik, Assalamualaikum, kita jumpa kembali. Ini tentang kita tengok GBP USD dengan gold. Kalau gold, kita tengok gold dulu. Okey, kenapa price dia turun? Kau tengok dekat dalam M30. Tadi aku dah bagi tahu dalam grup. Aku dah cakap tadi dalam grup. Dia dah buat fake out. Jadi bila dah ada fake out, so berarti dia akan turun. Tapi kita kena hati-hati juga sebab ini adalah kenaikan ya. Maybe kekuatan turun tu tak ada. Kekuatan turun tu tak ada dan dia akan naik ke atas. So final dia kat mana nak ambil? Ambil kat sini lah. Ini tempat final. Tapi kalau kena hati-hati juga. Ni SR flip. Kalau dia nak berlaku, dia akan jadi SR flip. SR flip bukan kata tak boleh sell, boleh je sell kat situ. Tapi tak lama rasanya, dia tak lama. Dan benda ni akan jadi harga price naik ke atas, di mana kita nampak ada R1, R2 atas ni. So nak ready lah kat atas aku kena ready kat atas. So bila ready kat atas, baru kita tahulah ke mana price nak pergi. Sebab setakat ni kalau kau nak entry mana-mana pun boleh. Kau boleh entry buy, boleh sell, tapi bahaya lah. Sebab setup tak ada. Setup tak ada. Adalah setup kat bawah-bawah sini lah tadi ada. Contohnya macam ni. Ada R1, R2. Kau tengok kat shadow lah. Paling penting kau lihat shadow lah. Dia mesti ada touch sikit kat shadow. So kau akan nampak lah, dia dah ambil sikit, lepas tu dia terjun. Lepas tu nanti dia naik balik. Sebab ini trend dalam keadaan kenaikan. Jadi bahaya kalau kita nak buat apa-apa decision atau pilihan. So kita tengok dekat H1 pula. Bila kita dah buka graf yang lagi besar, kita nampak ini price akan pergi lagi atas. Mungkin dia akan lagi tinggi mungkin dia akan lagi tinggi. So kita tak expect yang dia akan turun lah. Maybe dalam bulan depan, monthly mungkin boleh jadi buy. Dia akan jadi buy balik lah. Weekly pun sama, dia akan jadi buy. So kalau nak fokus buy sekarang boleh lah, tapi hati-hatilah sebab ini time frame besar, makan masa lama. Tak sama macam time frame M5, M1 yang cepat M5, M1 tengok cepat kau nampak kat atas ni dia buat apa. Dan kau tengok M15. Dekat sini ada kebarangkalian kemungkinan lah dia akan patah balik ke atas Aku tak katalah dia ini, tapi dia boleh dia ke atas kat sini dia boleh jadi atas. Dia pergi atas. So itu tentang gold. GBP USD time frame yang H4 atau M30 lah senang. Kita nampak dia dah ambil kawasan demand zone. Ni lah demand zone. Price naik semula ke atas Tapi kita akan nampak drop ni tak tahu ni sama ada tertembus atau tak, kita tak tahu Jadi aku rasa maybe akan ada sideways kat sini sikit, lepas tu dia naik lagi lah. Sebab dia mesti berlakunya R1, R2. Kalau tengok M5 nampak ni M5. So kau nampak ni ada R1. Situ jadi akan jadi R2. Akan jadi R2. Nampak macam ni tapi bila kita tahu dia macam ni, so akan ada price ke atas lagi lah. Biasa macam tu lah. Price akan ke atas dan ambil apa lagi kawasan. Ni ada drop base drop, ada support belakang ni. So kau ambil, kau garis lah. Takut kawasan ni dia ambil kawasan ni dia ambil. Lagipun kalau kau buka time frame besar ni, time frame kecil M5 M5 memang sekejap-sekejap lah, tahu-tahu tembus Kalau kau tengok time frame besar H1, contoh kata H1 kau tengok. Okey. Aku padam balik aku putihkan semula. Tak perlu ada garis-garis. So kalau kau nampak yang sebenarnya dia dah naik Dia dah naik. Sebab apa dia naik? Pertama sekali kalau kau buka M30, dia dah break resistance ni. Bila dia dah break resistance ni, ada tanda dia akan pergi chances ke atas Tapi mungkin sebab ada price tertinggal kat bawah. Sebab yang kita tahu adalah semalam kenaikan kat sini berlaku kerana ada news. Jadi kalau dia tak ada news, mungkin dia naik sampai sini, lepas tu dia patah balik bawah, lepas tu dia naik sikit-sikit Jadi kerana news. Kalau kau follow pada trend line pula, katalah kau ambil trend line, kau garis lah trend line Nampak? Dia ada R1, R2, R3 ni. Trend line ni sentuh resistance saja. Kira lah R1 daripada atas sampai bawah, R3. Dia masuk ke R keempat, dia tak jadi R keempat. Dia jadi break.
Dia break trend line tersebut dan dia cuba naik ke atas. So ini adalah tanda-tanda yang dia cuba untuk ke atas lah. Dia akan pergi lagi tinggi dan tinggi ke atas. So apa yang perlu buat adalah kita kena tengok ke atasnya ada apa yang ada. Fake out ke, masa silam dia apa dia buat ke, sebab dia dah break out. Bila dah break out ni memang akan ada tanda-tanda dia akan pergi ke atas. So di sini kita akan nampak ada lagi kat sini manipulation dia cuba buat fake out. Tunggulah apa yang dia cuba nak buat. Jadi bila dia buat tu, kalau kau rasa kau nak buy sekarang, tak ada masalah, kau boleh buy je. Kau boleh sampai atas. Dan maybe dia akan tembus lagi atas. Sebab kat atas-atas ni ada lagi kawasan yang belum ambil. Kalau tengok M30, ada je kawasan-kawasan yang masih fresh. Di sini ada resisten juga, yang mana kawasan ni manipulasi pada masa silam. Sejarah yang dia buat. Dan kemungkinan juga price akan boleh ke atas lagi untuk pergi ambil di kawasan drop base drop ataupun ada support belakang. Mana-mana tak kisah, atas ni pun ada juga bentuk macam QML juga boleh. Kau boleh ambil QML, tak ada masalah ni QML. Boleh je ambil kawasan ni. Tapi aku nasihat QML ni tak berapa kuat lah. QML tak berapa kuat. Dia kalau boleh QML belah ujung lah. So dia akan tembus jugalah. Dan bila tembus, kau tengok time frame H1, kau akan nampak tempat silam yang di mana dia pernah manipulate di belakang-belakang ni. Ini kawasan QMTR cell. Bila dia masuk zone QMTR cell, dia terjun jauh je, berapa pip. Yang inilah yang aku dapat rasa profit paling banyak lah. Bukanlah banyak mana, maknanya sejauh 141 pip. Aku tak adalah tahan sampai bawah, aku tahan sampai sini je aku tahan pun, itu hari. Sampai sini je aku tahan. Sebab dia buat S1 S2, aku ingat dia nak patah balik atas, tapi tak, dia sambung terjun. Bila dia sambung terjun, tengok bawah ni dah ambil kawasan demand juga. Di mana ada demand bawah ni. Demand zone ada candle doji yang tu. Price naik ke atas. Dia buat apa? Tengok kat sini, dia buat resistance sama baris dalam kawasan tersebut. Dalam kawasan ni tu. Resistance naik semula, lepas tu dia patah balik, dia masuk balik, dia ambil. Nampak? Ini adalah breakout juga. Sebenarnya breakout lah. Padam balik. Nampak dia breakout. Dia breakout juga. Atas pun dah breakout, bawah pun dah breakout. So price maybe dia akan pergi ke atas lagi tinggi. So kita tahu manakan pada bulan depan maybe lah dia akan jadi biru lah. Kemungkinan besar akan jadi biru dan dia akan naik ke atas. Di sini pun kita nampak ada resistance. Ada resistance. So ini jaga-jagalah kawasan-kawasan ni. Belakang ni pun ada ni, support belakang ni. Support lah, candle doji juga. Ni pun nak jaga-jaga. Ni kawasan-kawasan price mantul ni. Tak tahulah mantul jauh macam ni. Kalau harap-harap lah besok dia sampai sini atas. Katalah dia sampai sini atas kan. Bisa kata dia sampai atas tu, price pun mantul. Tung. Tapi aku tak rasa. Aku rasa dia akan balik semula pada zone ni. Ni zone besar ni. Dipanggil rally base rally. Nampak? Besar kat ni. Rally base ada di break oleh resistance kat belakang tu. Jadi kau kena jaga-jaga kawasan ni. Takut dia boleh pergi ke atas lagi. Tapi dia punya penurunan pun lama jugalah kalau monthly. Kalau ni kenaikan dia monthly juga. So kita just nak fokus atas lah buy. Kalau perjalanan jauh. Itu kalau kau sanggup nak tunggu lah. Sebab ini trade cara swing. Cara swing lain lah. So weekly pula. Kita tengok weekly. Apa yang berlaku dalam weekly adalah kau nampak kan, price macam ni lah. Ni sideway. Weekly sideway dia besar juga, boleh tahan juga besar. Tidak ada pun bentuk reversal pattern ke apa, tak ada kat sini, tak ada. Memang tak ada. Kalau kita tengok secara normalnya memang tidak ada lah reversal pattern ni. Keadaan ni nak teruskan kenaikan. Tambah pula dekat atas ni dia dah buat test banyak kali ya. Resistance 1, resistance 2. Lepas tu dia terjembul. Ada satu shadow kat atas ni, kalau kau nampak lah. Bila dia jembul, bermakna dia berjaya lah. Dia berjaya. Bukan berjaya. Itu ada tanda-tanda hints yang dia nak bagi tahu nak naik lagi tinggi.
tanda-tanda lah ni. Sebab nanti price akan naik balik semula, pergi kawasan zon yang sama juga. Dia akan pergi balik masuk ke dalam zon ni. So mungkin kali ke-3 atau ke-4 mungkin chances dia nak tembus tu dah ada lah. Sebab dia dah bocorkan ni kawasan ni. Dia dah test kawasan tersebut, akhirnya bocor. Lepas tu dia reject balik turun bawah. Dia buat low, kemudian dia patah balik naik atas. Dan kemudian tak tahulah. Kita mengharapkan dia sambung lagi ke atas. Jadi itu salah satu daripada GBP USD. So itu saja tentang hari ni. Gold dan juga GBP USD. Itu saja yang aku boleh share. Baik, Assalamualaikum.